itulah function parti. Parti macam bersama. Siang orang kata benda tak betul, malam kita jawab terus. Musyawarah Nasional, tabung haji dan parti-parti yang function dan juga yang tak function. Bila ada isu nasional seperti penemuan RCI tabung haji baru-baru ini, sudah tentu akan ada pelbagai reaksi di kalangan rakyat. Penemuan RCI tabung haji itu adalah fakta. Ahli-ahli Suruhanjaya Diraja juga adalah mereka yang ternama dan pakar dalam bidang masing-masing dan penemuan mereka tidak dipertikaikan. Laporan RCI itu pula telah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, juga telah diterima dan diluluskan oleh Jemaah Menteri yang dalamnya itu ada PH dan juga BN. Tapi macam biasalah, akan ada interpretasi yang berbeza-beza mengikut selera masing-masing. Itulah yang berlaku apabila UMNO dan PAS duduk sepentas dalam musyawarah nasional baru-baru ini yang cuba mempertahankan seolah-olah penemuan RCI tabung haji itu tidak tepat, terutamanya yang bersabit dengan kerugian pelaburan tabung haji yang bernilai berbilion ringgit. Yang jadi titik perbezaan pendapat ialah kaedah nilaian. UMNO kata kalau nilai ikut satu kaedah, sebenarnya tabung haji tak rugi dan PAS nampaknya bersetuju dengan pandangan itu. Jadi secara langsung, pandangan ini mengatakan penemuan RCI tabung haji itu tidak benar kerana laporan RCI itu adalah berdasarkan satu kaedah nilaian yang mengikut piawaian antarabangsa yang telah menyebabkan tabung haji nampak rugi berbilion ringgit. Masa inilah bersama kena function dengan berkata yang benar tidak kira siapa lawan ataupun kawan. Dalam soal kebenaran, tidak ada pertimbangan lawan atau kawan. Kawan salah, kena kata salah. Lawan benar, kita tetap kena kata benar. Jadi ikuti penerangan saya mengenai hujah-hujah yang dikemukakan dalam musyawarah nasional antara UMNO dan PAS baru-baru ini. Ini apa yang paling besar sekali berlaku hari ini. Yang bukan Melayu mungkin tak ikutilah, tapi kalau yang Melayu, apa benda paling besar sekali berlaku pada hari ini? Bukan cuti lah. Kok ada orang kata hari ini cuti, benda paling besar sekali. Apa benda paling besar sekali berlaku hari ini? Hari ini berlangsung musyawarah nasional kan? Kan? Ya Allah, korang tak follow. Hari ini berlangsung musyawarah nasional. Atas pentas ini, bekas ketua audit negara, bekas ketua Setiausaha Perbendaharaan Negara, dia naik pentas. Bekas ketua audit negara beritahu, saya tak faham perkataan sakau ni. Saya tak jumpa pun apa-apa yang mencuri, yang sakau dalam tabung haji. Kalau saya dah jumpa, saya dah laporkan. Yang atas pentas tu saya faham lah, tak apalah kan. Tan Sri Irwan Serega, bekas ketua Setiausaha Perbendaharaan, yalah kalau kita jadi dia pun mungkin kita tak ada pilihan sebab dia banyak kena saman atas peranan-peranan dia masa 1MDB dulu. Jadi dia masa depan dia, hidup dia memang bergantung kepada tukar kerajaan UMNO naik balik lah. Sebab dia banyak sangat berkait apa yang berlaku zaman Datuk Seri Najib, 1MDB semua. Jadi dia naik atas pentas tu untuk sembang macam-macam. Dia kata, saya baca lah laporan-laporan ni kan, dia pelekeh lah orang yang mempersoalkan tentang tabung haji ni. Dia kata, oh kamu dapat subsidi haji, kamu kata haram. Habis yang kamu dapat subsidi minyak tiap-tiap hari tu. Orang yang totok ni dia angguk tu, tepuk tangan tu, tepuk bagusnya, cerdiknya lah dia cakap kan. Yang orang ramai ni tepuk angguk tu tak apalah. Saya tengok dalam musyawarah nasional tu, di barisan depan tu, semua pemimpin-pemimpin UMNO dan juga pemimpin PAS.
Saya tengok Datuk Seri Ashraf Wajdi, tiap-tiap 2-3 ayat dia tepuk, bersungguh tepuk tu. Korang jangan gelak, nanti kena saman. Saya tengok ahli parlimen Pendang kan, Pendang yang selalu kena halau daripada parlimen sebab kerja dia nak bergaduh je. Oh, dia punya tepuk tu kan. Itu lambang masyarakat kita yang ada sekarang. Lambangnya ialah benda yang dah jelas tak betul. Benda yang dah jelas akan menyusahkan generasi rakyat 20-30 tahun ke bawah ni. Dia bukan saja dia nak membantu selesaikan. Dia sama-sama tepuk, cuba tutup lagi. Kalau UMNO saja yang buat, saya fahamlah. Yang PAS pergi duduk sekali itu kenapa? Bila saya tegur, saya petik nama PAS sebab saya kata kesemua gabungan politik yang ada dekat Malaysia sekarang ni ada saham dalam skandal tabung haji. Ia berlaku di bawah UMNO sampai hilang puluh-puluh bilion. PAS mensucikan apa yang UMNO dah buat. Datuk Seri Hadi Awang dulu tahun 2018, sekarang 2026 dia ulang benda yang sama. Dia kata sebenarnya soal tabung haji ini hanyalah untuk memalukan, nak target orang Melayu saja. Mari Perikatan Nasional, dia tak bayar yang patut dia bayar kepada tabung haji. Mari Datuk Seri Anwar Ibrahim Madani, dia peram laporan itu 4 tahun. Apa yang dia patut bayar Mei 2026, dia tak bayar. Dia rolling hutang, sambung 10 tahun lagi. Jadi keempat-empat yang ada ni, semua ada saham dalam tabung haji. Tapi bila saya sebut, orang PAS marah, melenteng orang PAS. Apa kena-mena dengan PAS? Apa kena-mena dengan PAS? Tak ada kena-mena dengan kita. Hari ini bila buat musyawarah nasional tu, UMNO pun ada kat situ, PAS pun ada kat situ. Silap-silap hari kalau tak kerana UMNO dengan PH ni bergaduh, PH pun ada kat situ. Jadi sebab itu saya nak jawab. Ini dia pasal rumit sikit lah. Saya jawab ni sebab orang tanya saya satu hari dah, tolong jawab ini apa yang bekas Ketua Audit Negara sebut. Tak ada sakau, tak salah, kita ikut peraturan semua. Baik Ini propaganda yang dimainkan oleh UMNO sekarang untuk tutup masalah yang berlaku dalam tabung haji. Mereka bermain teknikal. Dia kata sebenarnya tabung haji itu tak rugi pun. Tabung haji itu baik saja. Dia mengikut fatwa dan juga lunas-lunas yang datang daripada ulama besar mereka yang bernama Lim Sian Si. Ulama besar UMNO tau. Lim Sian Si dah keluarkan lunas-lunas dia, pumpang-pumpang. Dia kata sebenarnya aset ni semua okey, tapi bila PH ambil tahun 2018 hanya untuk memalukan UMNO, PH lantik satu firma perakaunan, PricewaterhouseCoopers, PwC, yang audit balik, tukar semua, tiba-tiba tabung haji teruk. Dan oleh kerana tabung haji teruk itulah maka aset-aset tabung haji ini dilelong. Najib dulu kata dijarah oleh China. Aku kesian kat China. China juga kena. Padahal China tak pergi dekat dengan tabung haji ni. Tak ada kena-mengena dengan tabung haji. China juga kena lah. Baik. Kemudian untuk mengelirukan, dia keluar satu lagi fatwa ni yang lagi rumit. Dia kata tak salah sebenarnya menggunakan peraturan perakaunan untuk menilai aset-aset itu, satu kaedah yang dinamakan Realizable Asset Value, RAV. Cakap kat orang kampung, dia bukan faham pun RAV ni, dia ingat RV, Recreational Vehicle yang orang masuk kampung tu kan. Tapi dia ulang inilah RAV. Kalaulah ikut yang macam Ketua Audit Negara tu kata pakai RAV, sepatutnya tabung haji untung 3 bilion.
Tapi sebab jahatnya China ni, bila bertukar kerajaan, dia lantik PwC, dia tukar, dia pakai kaedah perakaunan baru, maka tiba-tiba rugi 1 bilion. Jahat betul China ni. Kan? Yang bercakap tu, saya tak rasa ada seorang pun yang ada latihan perakaunan. Hatta bekas ketua audit negara tu pun tak ada latihan perakaunan. Paling kurang saya chartered accountant lah. Paling kurang kalau aku nak action, aku boleh cakap lah, saya fellow kepada Institute Accountant Bertauliah England dan Wales. Tak ramai kat Malaysia ni yang fellow tau. Paling kurang lah. Sebabnya begini tau. Kalau kita tak buat prudence macam itu, kalau rukun perakaunan ni tak ada prudence kan, orang semua kena scam. Mari satu company, dia kata saya beli satu apartment, saya beli satu bangunan dekat Setiawangsa. Saya beli ini nilainya 1 bilion. Dan mengikut laporan 1, 2, 3, 4 ni, kalau saya jual, sepatutnya nilai yang saya beli 1 bilion itu nilainya 2 bilion sebenarnya. Jadi dia pun tunjuk kat orang 2 bilion. Oleh kerana nilai harta saya ni 2 bilion, maka kau nak beli 10% share dalam company saya, maka kamu bayar 200 juta. Kalau tak ada prudence tau. Okey, baik Rukun perakaunan yang prudence kata apa dia? Okey lah, kau kata 2 bilion kan, harta kau kata kau beli 1 bilion, nilaian dia 2 bilion, jadi kau kata company kau ni 2 bilion. Okey, sebagai auditor, apa yang kita kena buat, kita kena pergi check dulu, hartanah di sekeliling itu, bila dia jual yang terakhir, berapa nilai dia? Sebab itu sebenarnya apa yang orang ramai atau pasaran sanggup bayar. Itu yang disebut sebagai market value. Harga pasaran. Kau boleh claim bangunan kau 2 bilion. Tapi sebelah itu bangunan yang sama, tempat yang sama, bila nak jual, orang beli, ada orang dah beli dah satu bangunan tu, harga dia hanyalah 100 juta. Jadi ikut rukun perakaunan, walaupun kau kata harta kau tu 2 bilion, tapi oleh kerana nilai yang telah ada transaksi, urus niaganya telah selesai, duduk kat sebelah itu yang sama boleh dibandingkan, yang itu hanya 100 juta, maka sebagai auditor saya beritahu, sebenarnya mengikut prudence. Oleh kerana kita kena rukun prudence ni, kita terpaksa turunkan nilai aset kamu itu daripada 2 bilion jadi 100 juta. Kan? Okay. Jadi apa kena-mena dengan tabung haji, dengan UMNO, dengan PAS semua? Yang saya cerita kepada saudara-saudari tadi tu, 10-15 minit tadi, itulah yang berlaku dalam tabung haji. Yang kita nak kena terang kepada rakyat Malaysia, yang nak tunjuk tak functionnya parti-parti politik yang ada ni. Baik UMNO yang bertanggungjawab bawah dia menatang ni jadi, baik PAS, dia yang tolong sucikan dan tepuk tangan sekarang, baik PH yang peram dan sekarang tak jawab. Bila bekas ketua audit negara kata, sebenarnya mereka mengikut peraturan penilaian mereka sendiri, iaitu Realisable Asset Value, RAV. Tabung haji, bila dia dah tak cukup wang yang dijana daripada keuntungan dan operasi untuk bayar dividen, sebab dia rugi berpanjangan, akhirnya dia buat apa tau? Aset-aset dia yang sebenarnya nilainya jauh lagi rendah ni, dia perkenalkan satu piawai penilaian dalaman dia sendiri. Dia buat sendiri. Dia kata realisable asset value kami. Jadi dia pun naik berkali ganda. Jadi bila dia naikkan nilaian yang 100 juta jadi 1 bilion kan dia nilai kan. 900 juta tu dia jadi apa dia? Dia jadi keuntungan. Jadi tiap-tiap tahun bila aset tu tinggi macam itu ada untung.
Bila ada untung, dia kata kami untung besar, 3 bilion, bagus di bawah pentadbiran UMNO dan Datuk Seri Najib ini. Tengok tabung haji sampai boleh bayar 6-7%. Kemudian dia umum dividen, hibah. Tapi bila sampai nak bayar dividen, dia ambil kat mana? Duit tak ada tau. Sebab aset tu masih lagi tidak cair. Kalau bangunan itu harta nilai dia 100 juta tu lah. Atas kertas dia naik sampai 1 bilion. Atas kertas nampaklah 1 bilion. Konon ada untung 900 juta. Untung 900 juta tu untung atas kertas. Bila dia nak bayar dividen, dia kena ambil duit tunai. Dia ambil duit siapa? Duit korang semua pada muka. Orang bila tengok bagusnya lah tabung haji, bagi 6%, 7% setiap tahun, ini lebih baik daripada bank. Maka orang-orang kaya semua ni, semua tukar daripada bank, masuk kepada tabung haji. Bila dia masuk tabung haji, duit yang duk masuk tu lah, dia duk buat pusing jadi Pak Mantelo je. Ambil duit pendeposit baru, bayar dividen kononnya. Sepatutnya dividen tu dibayar daripada keuntungan operasi. Baik. Jadi kalau orang tanyalah, yang berlaku hari ini, musyawarah nasional ini kan, bagi saya dia menguatkan lagi keazaman kami semua dalam bersama, bahawa dalam kegilaan masyarakat yang ada sekarang ini, kita perlu satu platform dan satu kumpulan orang yang berkata benar walaupun susah. Korang ingat senang ke nak ceramah macam sekarang ni tau? Saya berpuluh tahun ceramah mudah. Kalau yang lawan itu UMNO, aku hentam UMNO lah. Kalau yang kita lawan tu PAS, kita hentam PAS lah. Sekarang ni tiap-tiap malam saya nak ceramah ni, saya nak kena tembak 2, 3 gaya ni. Sekejap tembak sana, sekejap tembak sini. Payah tau. Tapi itulah kebenaran yang perlu disampaikan kepada orang ramai. Itulah berkata benar. Sebab itu kita buat parti kancil. Supaya kita boleh sama-sama didik supaya rakyat jadi celik, cerah, cerdik politik.